Guys, hari ini saya nak ulas satu isu terkini dan panas di mana ada isu yang sedang menyaksikan satu episod politik di sebuah negeri yang kecil tetapi besar, serius dan berimpak tinggi, iaitu negeri Perlis, Indra Kayangan. 3 lipas yang bergelar ahli Dewan Undangan Negeri kini rasmi telah dipecat keahlian parti oleh pimpinan tertinggi Parti Islam se-Malaysia PAS, satu keputusan yang mengejutkan, tegas dan berprinsip. Kepada yang tak tahu apa-apa dan tiba-tiba tahu-tahu kena pecat, kenapa? Saya nak share dengan korang tentang fakta dan kronologi apa yang sedang berlaku sebelum pemecatan keahlian ini. Krisis ini tercetus apabila 8 adun Perikatan Nasional di Perlis dilaporkan telah menarik sokongan terhadap Menteri Besar Perlis YB Ustaz Muhammad Shukri Ramli. Penarikan sokongan ini bukan sekadar cakap kosong di kedai kopi, tetapi telah dibuat melalui akuan bersumpah SD, satu dokumen rasmi yang membawa implikasi perlembagaan dan undang-undang. Dalam sistem demokrasi berparlimen, tindakan menarik sokongan terhadap menteri besar adalah langkah yang paling ekstrim. Ia boleh menjatuhkan kerajaan, mencetuskan pelantikan kepimpinan